Sabayo Afaya Pergi ke kedai membeli kismis. Nak try yang mana, nak try yang manis. Okay, so apa yang kita nak buat hari ni, Rul? Okay. Memandangkan aku ni, tahu tak sebenarnya kan, ambassador Pak Gembus. Oh ya. Ya. Itu sponsor ni. Ya. Okay, so apa nak buat hari ni, kita akan mukbang ayam gepuk Pak Gembus dengan sambal dia adalah sambal yang tanpa Kacang, gajus ke? gajus langsung. Okey, faham. So aku minta kat Pak Gembus, kata, Pak Gembus hang buat sambal Weh, kau tu. kenal Pak Gembus tu? Aku kenal. So aku minta dia sambal yang memang original depo apa? Ni. Kisah. Kisah. Apa tu? Yang Giling. So kita tengoklah talent-talent kita makan pedas ke lah. Boleh. Doan so Aku boleh? Aku tak perlukan ni. Sambal dah. okey bagi kat aku. Aku orang Indon lah. Indon mas. Awak Pak Gembus tak ambil ah. Ambil si tak global. Okay, so jom kita panggil talent-talent kita. Let's go. Okay guys, sekarang kita dah bersama-sama talent kita dah. So hampa tahu lah apa ni? Tak tahu. So kita mukbang Ayam gepuk. Okay, so anda pedas? Kami pedas. Kami puas. So jom kita makan sama-sama. Okay, tapi sebelum tu seorang kena satu sudu. Makan terus. Ya. Yes. Makan terus. Ya. Mana boleh? Sudu seorang. Sepalah tu. Satu dulu. Satu sudu seorang. Suap makan terus sebelum makan nasi. Nanti muntah. Tak ada lah bos Nazrul nak gurau-gurau ngapa. Ya Allah. Oh ya, ayam besar. Ambil Nama kena ni. Ayam mana? tak makan ayam ni lah. Nak makan ayam tu? Nak ayam ni. Nak tak. Okey lah. Nak geli. Masak ayam ni. Tak mah. Okey. Bos, kenapa tak ada kacang ni? Ha? Kacang. Sebab ni pedas dia level 80. Subhanallah, saya pas sini, pas sana. Awak. Kira macam ni sayur. Okey guys, bismillah. Okey, mau soalan pertama. Saya ingat kambing ke apa? Hang nak makan, aku dah cukup zat dah. Okey, baik. Tu tinggi tu. Thank you. So kita tabur kicap tu. Ui. Tak buat air. Sorry, sengaja. Kat batu. Sorry lagi. Tak saya bagi tahu. Abu Ayi. Dah tambah ni? Tak sabar. Macam sing-sing. Itu rasmi dia betul tak sambal tu. Aku kira kalau ada prank sambal pun. Aku suka makan ni. Amin. Makan tu. Mama makan tu. Mama makan ni. Tahu ikan buat telio tu, okey ke? Sekejap, okey? Makan sekejap. Tak payah. Hang boleh tahu. Ayah tak apa. Kau bagi makanan ke tak? Dia daripada luar lagi. Ayat dah ambil. Okey, dah. Ayah tak ambil. Ayah. Ya. Sekejap. Baik. Weh, buat nasi buat tu. Tak payah. Tengok. Malu lah. Tak tahu lah orang makan yang gepuk. Ni. Tidak ni ngambuk mukbang. Jangan itu baik makan nasi dengan KFC. Ayam merah. Ayah dah ikut lah. Mana-mana ikut lah. Mana pedas. Faiz. Jilat ya. Cuba lah. Sedap ni Pak Ian. Dah. Banyak ke Pak Ian? Kita makan dari kakak. Yes. Suka Pika. Dah. Biasa je. Biasa dia. Dah. Tak.
Bawa makan kicap. Kicap makan kicap ambil kicap apa? Ayah pun tak makan kicap. Ni bagi tak lagi tak? Makan? Kicap makan? Air hijau. Sorry bos Am. Untuk tu ada. Okey tak? Kena ambil yang ni lah Air tu tak Oh, duduk kan sini kasih sikit. Tak mukbang tak mukbang Hari keluar marah Bukan tu SMA. Tak mukbang Pedas. Sekarang tu ambil order nasi kosong Pedas. Nasi dengan telur matang, tabur kicap dulu. Alhamdulillah saya kicap ni mak ni. Diam ni. Tak pedas lagi no. Tu. Ni apa ni? Kambing ke apa? Habis duduk kaki belakang. Subhanallah. Kalau letaklah saya. Letak sini, letak sini. Ayo Kim. Saya nak makan. Saya nak makan. Bos mantu pedas tu. Tuan, kita ada lauk bau. Nak lauk bau. Patah cicak. Belilah. Beli kan? Dah kau tak pedas. Biasa. Pak gembus. Tolong. Dia sini tau. Sponsor us. Pak gembus ni. Kalau makan kat kedai boleh pedas. Kalau makan ni tetap pedas. Sebab kat kedai bila pedas dia akan bagi pedas-pedas kau semua sebab nak semua power dia ayak. Sebab ni kita makan tak ada ayak tau. Nasib baik nasib baik Kalau dah apa? tak kena. Kau tak boleh jangan minum air kurang. Tutup minit. Lemah. Lemak abu-abu. Mari saya tutup. Soalannya siapa lelaki sebenarnya? Saya tutup kan? Ada. Ye. Ni, tak perlu. Telinga saya sepedih lah. Letak je. Pedih ke pedas? Pedas. Silap orang ni. Tidak awak. Apa aku rusak? Nah, ada pun. Borang aja. Eleh. Kenapa dah rusak semua? Buat nanti saya seduh apa. Suka. Allah. Tengok tu bos apa perlu? Aku Dah panas. hat bos. Belum panas. Panas. Anda pedas? Kami buat. Bos. Elok. Lagi nak sampai lagi. Dah dah banyak ni. Asal tak tahu buat apa. Adik aku Nazrul dengan Pak I dah sampai-sampai ya. Tengoklah bos apa. Merah-merah muka. Tak cendol ke bos? Ada merah dah. Nanti merah. Kami. Pak I ni nampak kurang ajar lah. Baru masuk nampak kurang ajar lah. Dan ya. Selak rambut itu ada apa pula kan? Banyak bang. Pedas bos bang. Pedas apa mana sampai ha? Bila kita lap dia. Kalau bapak dia tak fobia untuk potong pedas. Betul? Angkat banyak lah. Kalau ni balik bagi soalan dia pedas. Mesti nak marah. Tak pedas so. Dah. Ha, Om dah. Okey, jom kita main terus. Jom. Kita tanya Aik, semua tanya Aik dah.
Air dulu sekali. Tak boleh. Okey. Okey, tak awak ni terus kat air. Oh ni soalan ni. Saya soalan pedas ke? Pedas. Apa soalan pedas? Buat. Dewi, sumpah. Apa lah? Pedas. Pedas. Ayat. Budak ni tanya soalan bukan-bukan lah. Janganlah. Dalam karangan bos kita, yang mana air lebih selesa? Satu. Pedas bang. Dah. Thank you so much. Okey. Tu warna dulu lah bawah. Air lebih sayang tu. Betul yang mana? Okay. Okey. Asal semua aku ni? Ayat, antara tiga-tiga ni, mana paling comel? Awak lah. Tiga perempuan ni. Aku tak benar. Okey. Ayat. Antara empat orang ni selain Han, siapa yang Han rasa tak layak duduk dalam nafas tim? Faiz. Jawab apa? Sebab apa? Bawah. Sebab dia terlalu menonjol untuk saya nak menonjolkan diri saya. Okay, next. Tak terima. Tak lah. Terasa. Ada gaduh pula. Tak lah. Siapa tak boleh jawab soalan, kena tambah sambal. Ada semua soalan saya. Ada lah. Memang ya. Kami dah ya Allah. Aku rasa hang Air bol. tak boleh. Tak boleh tanya soalan paling pedas. Tak. Saya soalan paling mudah. Nama lah. Paling mudah. Pedas tak benda tu? Nasi. Nak yang. Dia layan je bang. Haji. Apa yang tidak ayat baik? Kita mesti mau sendiri, cuma tak belum siap kalau tak mau bacari lebih baik. Betul nak minum air? Nak? Swap kiss. Saya di sini. Mula awak saya. Pika. Saya tak tahu. Swap Pika. Pika macam nak disuap tu. Dia macam nak tanya. Rasa aku ludah. Sayang. Jangan. Cepat. I tak dapat suap adik you, suap you je. Yes, tadi. Oh, subhanallah ta'ala pedas. Okey. Aku nak bagi pikat lain kat Pita, bayangkan ni Betty. Apa beza hidung hang dengan Jabatan Pulau Pinang? Apa beza? Teka lah dulu. Tak tahu. Hidung hang mancung, tapi Jabatan Pulau Pinang sepanjang antukkan. Han memang anak buah apa? Saya pedam oh. Ya, Pika ni soalan dah. Okey, Apa? Okay. Ayib lagi. Dekat Faiz. Kiss. Antara Ayub dengan Faiz, siapa yang rasa tak layak langsung, tak guna nak stay kat sini? Aku lalu ni kang. Masalah dua-dua okey. Tak ada. Pilih tu. Pilih tak? Cemat je lah Faiz. Ayub ke? Ayub. Empat lah. Ayub. Empat lah. Ayub yang tak kita pilih. Kita pilih Faiz lah kayaknya. Pedas. Ni lagi pedas. Dia sikit kepala pun. Selalunya makan badan lagi. Kotak. Tambah sambal. Boleh? Aku boleh bagi ayah. Ni ada lagi. Ni. Makan ni. Dan nasi. Tak ada nasi. Nantilah macam tu. Lepas tu bagi air semua tu kat saya. Boleh? Boleh ya? Jap. Boleh tak boleh? Boleh? Ya. Ni. Yang ni. Aku suap. Ni? Aku suap. Boleh tak boleh? Kau makan ni.
bos. Okey ni dulu Ya. Betul ni. Tapi hang ke sana nanti hang nak muntah-muntah sana. Muntah ni. Tak bazir tau. Sayang ni sambal bazir ni. Paling kat luar sana nak makan. Ya. Bila kita ada rezeki macam ni, dengar je bazir mah. Banyak je. Okey, saya masuk sini sikit. Ada tak? Hang masuk ni terus minum ya. Apa benda? Tak tahan. Bola, kena buat pergi hospital, payah kita. Benar-benar air. Saya jurian je lah. Ni Zat. Saya buat sini. Air bos! Air! Saya dah pedas! Tolonglah! Tak ada air ha. Too easy, yes. Easy sangat. Easy bagi Bais. Gila. Yang tu gila ada. Okey, pusing. Yang tu gila sangat. Okey ha. Weh. Boleh ke? Sekejap. Hang memang tak jadi. Okey, Mek, saya suap buah lah. Tengok boleh makan tak dia. Aku tak boleh. Aku tahu minum air. Banyak ni, banyak ni. Aku tahu minum air. Banyak ni. Boleh. Boleh? Okey. Ibu. Padu kan? Padu. Kalau sikit je tadi dia bubuh. Okey ke? Baik. Lah hang ni dekat lah mana ni. Main ni nak tunjuk cara sebenar orang pedas ni. Alhamdulillah. Ni macam ni. Padu. Balik puasi. Ini barang padu. Ini barang padu. Balik puasi. Relax ke? Takkan tak mau lawan. Weh. Takkan. Lawan. Aduh. Dia kata cakap besar kan? Boleh nak minum air. Banyak syarat minum air. Mesti. Orang lain tak minta pun ayam. Pedas. Ni kalau pedas makan dengan kicap ni. Susah sikit. Makan kopi. Makan kopi ni. Mau foto-foto, saya mau chatting-chattingan, saya mau SMS-an sama saya punya tema. Kena maki lah Pak itu. Okey dah. Tunggu nak yang. Tak nak outro ni. Tak outro ni. Gajak. Kecam. Anak buah. Buat outro. Okey, aku rasa itu je lah konten kami pada kali ni. So, pakat habis lah. Alhamdulillah. Habis. Terima kasih Wah. Tambah pun gila. Tapi Faiz dengan Wani tak pedas siut. Respect lah. Air pun tak pedas. Kau biasa je geng. Cepatlah. Biasa je. Kalau itu lah konten kita. Jangan lupa tengok juga kat konten Nadra. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa follow kami, okay? Ciao.